Kumpulan Salafi dan Wahabi, dia ada kecacatan kepahaman dia tu. Pahaman terhadap nas-nas bagi imam yang terdahulu. Oleh kerana apa? Oleh kerana seperti mana Dr. Ahmad sebut sana, dia kena ada sanad. Sanad dia ada 3. Yang pertama sanad riwayah. Sanad riwayah ni iaitu kita nak pasti kata kitab itu bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada Wallahu a'lam. Semua tu adalah mari daripada tuai kitab tu sungguh. Kepastian di segi matan. Rau tong chatin naik tuabut. Dan semua tuabut tu mari daripada email tu. Sebab tu ulama kita ya ada bagi sanad riwayah iaitu baca tu. Yang mana riwayah tu ambil awal sampai akhir dia terima daripada guru dia terima hingga sampai masuk kepada tuai kitab. Hak tu panggil sanad riwayah. Hak tu satu masalah. Yang ada dalam kitab ibanah, kitab banyak-banyak tu ada masalah dalam sanad riwayah ni. Dan yang kedua seperti mana Dr. Ahmad kita faham saat ni iaitu sanad dirayah, iaitu sanad kepahaman. Apabila nas tadi itu betul dah mengikut apa yang ditulis oleh musannif kita, ia kena ada selapis lagi sanad dirayah, sanad kepahaman. Kata pahaman lagu tu supaya kedok dengan paham yang tuai kitab duk nak. Hak tu setengah pula. Timbul kecacatan pula di situ. Maka kalau kita tengok mereka baca kitab tu, faham mengikut pahaman mereka, bukan mengikut faham bagi tuai kitab tu dak. Kerana apa? Kerana sanad tu tidak bersambung, sanad dirayah tu. Kalau mereka mengaji, guru mereka mengaji pada siapa? Guru mereka mengaji pada siapa? Akhir sekali ia akan terputus. Ya akan lalu kita tengok sanad-sanad mereka duk begitu, lalu Imam Ibn Hajar. Kalau sanad riwayah bobo lagi boleh kira, kalau sanad dirayah, sanad kepahaman, Ibn Hajar Allah Taala ada tidak bertempat kerana dia Asy'ariyah. Tiba-tiba sanad lalu dia. Kalau orang berfikir kata Allah Taala ada tempat, pihak atas dan sebagainya, kalau lalu Imam Ibn Hajar dia tolak. Dia tolak dia putus sanad situ. Itu nampak kata cacat dah di segi kepahaman. Itulah maka orang yang paling faham Imam Abul Hasan Asy'ari iaitu adalah Asy'ariyah. Bukan orang lain. Itu boleh buat kesimpulan dah. Maka hak mereka duk faham tu selalunya mereka faham mengikut pahaman bagi guru-guru mereka faham terhadap nas Imam Abul Hasan Asy'ari, yang mana pahaman itu adalah pahaman yang tak betul, tak tepat. Sebab itu ulama sunnah kita ni mengajar akan kita berisalah ni bukan seorang. Di mana? Dalam Masjid Haram. Dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang doktor kata orang mengajar dalam Masjid Haram, mengajar dalam Masjid Nabawi, sanad terputus. Sanad tu terputus. Sanad gapo hai doktor? Sanad ad-dirayah. Sanad gapo? Sanad ad-dirayah. Cara nak faham tu tak ada sambung guru ke guru. Ya wari seorang umpama Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni akidah dia tu tak ada tak bawah. Ning tengok ni. Nak sampai kepada mana-mana kena lakah Ibn Hajar. Baik. Ibn Hajar kalau kata sebagaimana seorang doktor tu katalah, kata dia etikad tak atas tak bawah, Tuhan tak atas tak bawah. Ya tadi itu dia ambil cara mikir Tuhan tak atas tak bawah ni ambil pada siapa? Ambil pada siapa? Kalau kata ambil pada Bukhari, kadzib. Kalau kata ambil daripada Imam Ahmad, kata lagi. Kalau ambil daripada Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal, ni tak boleh jadi, mustahil. Ambil daripada Zakaria Saji, tak boleh jadi. Ambil daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, tak boleh jadi. Ambil dana tak atas tak bawah. Sanad siapa putus? Belum nak cakap tadi itu, biar kecerak dulu tengok. Nampak tu tak? Biar kecerak dulu. Orang duk mengajar dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi ni bukanlah pesel pahamnya hotel Itu dah rakyat ni. Nampak ada ulama yang mu'tabadah tu. Kalau Al-Usuli seumpama Abdul Razak Afifi, Azhari lagi dia. Nampak tu tak? Tapi akidah tu salaf, seumpama Ahmad Sabalik. Syekh guru hamba sendiri sekali gini ngaji dengan Ali Jumaah. Ngaji. Tapi dia bukan orang makar. Faham? Bukan orang pesing sa'lab. Nampak tu tak? Bukan orang pesing tu. Orang yang benar dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kita faham nah benda-benda lagu ni. Tak nah. Orang dalam sunnah kita ni sanad sambung pada Imam Syafi'i. Sama ada riwayah dan dirayah. Sungguh gitu dah. Dakwa kata kita Ibnu Khuzaimah tadi itu orang salah kita faham tak kena. Amo cabar orang tanding kita tu guru mana pun tak apa khalah tu. Cuba baca syarah pada umat tani. Waktu buat video lagu ni, kertas hijau lagu ni, kamar dia syarah. Cuba waktu buat nak tengok. Nak royak lagu mana. Orang akan pegang satu-satu kalau syarah tak kena. Nampak tu dah? Kalau hilak bila kita tahu.
Ni nak hilak semata ni. Allahu Akbar. Wapanya jadi gitu dah. Wapanya jadi gitu. Sebab tu orang sekarang ngaji ni apabila dia kaji uslubil Imam Syafi'i, dia kena hipung depan mata dia semua tu baru kena hipung. Ning hipung-hipung baca kalau Ibnu Khuzaimah baca setepak. Ambil sanad dirayah mana? Doktor bacalah tu. Doktor ambil sanad dirayah mana? Doktor bacalah tu. Siapa ada Maulana daripada mana? Daripada Renong. Royak kata tak kena ni pahalah ni. Kalau dakwa kata Ibnu Khuzaimah ni akidah ahli kalam, Asy'ariyah seumpama kita ni, syarahlah tani sekali. Tinggal boleh dah lah hak lain tu syarah ni sekali. Ai tak leh. Salah tak leh. Kena ngaji wilai. Amo tanya ada seorang ustaz nama Husain. Dia kata aku ni ngaji, dia kata Faridah ni 8 kali balik. 8 kali balik. Kitab Baqarah lagi beberapa kali balik. Musingnya tu. Nampak tu tak? Tapi tak pernah ngaji kitab hak tersebut tadi. Kitab Tauhid tak bisa ngaji. Apanya tak pernah ngaji? Karena tak siapa lagi. Bila nak siapa? 8 kali balik tak apa lagi. Makna kata, maaf lah kita kata dah, orang sini bodoh teruk. 8 kali ni tak faham lagi benar teruk. Orang royak 8 kali. Kata kecek gini, 8 kali. Tak ingat lagi. Pikir aja getah. Ni. Sang ngaji. Nampak tak pakai rang tak sah pasal pakai otak. Tak ada dah otak demo tu tak ada dah. Tak ada lagu tu. Nampak tak? Bijak. Cuma, apa tak boleh ngaji kitab Ibnu Khuzaimah? Sebab Imam Fakhruddin Razi, Imam Al-Asy'ariyah sendiri, ahli kalam sendiri, ayat kita bersyirk. Mana dia kata? Dalam Mafatihul Ghaib. Di mana? Dalam surah Syura ayat 11. Pergi balik tengok. Kalau tak ada, tak apa mau nak rajuk. Allahu Akbar. Ni benar faham lagi ni. Ni nak kita faham jadi jelas tu. Ni pelik-pelik ni kita. Sebab tu hamba kata jahil. Orang royak kata Abdul Qahir Al-Baghdadi royak dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Perkataan Sayyidina Ali, kana Allah wa la makan wa huwa al-an ma'alaihi kan, kita kata rawahu Abdul Qahir. Ini orang jahil. Ni dak dandanah pula. Dak mari dalam video ni Ali ni kata, tu pun mai ahbash mari duk pasal. Tu umpama orang seorang doktor tu kan. Duk kritik apa nama duk mari dusta lah kalau kita kecek kasar sikit tu. Kata Murad Ibnu Khuzaimah ni tak tahu makna gapo-gapo. Tiba-tiba Tuan Guru Haji Abu Abdi Ilah tadi itu membetul kata gini maksud. Dia kata ni pepek hak Arab gitu. Orang panggil doktor kopi. Panggil tak? Doktor kopi. Kopi tak? Protestan. Taswir. Doktor taswir. Ni masalah besar ni. Tak ada tujuh mana-mana. Tu apa panggil istilah majlis ilmi kita. Janganlah kita gapo-gapo betul tengok. Betul tengok. Betul tengok. Bicara tengok. Jadi halusi. Nak rakyat kata gagah. Siapa kau orang hak di Mesir, kuburi di Mesir pun bantu. Hak mengisak pun bantu. Hak tak ada isi. Tuk tak ada isi pun bantu. Hak tu pun bantu. Apa tu? Nak rakyat kata Al-Qawi. Al-Qawiyyu Al-Quwwatu. Sahabat tu kena bantu jadi banyak tu. Tak tu sudah. Faham dah tu? Faham. Apa hak merayak ni kena faham. Tak faham hasiah lagi. Nampak tu tak?